nasi lemak kopi O. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama kami dalam Nasi Lemak Kopi O di TV9 ya. Kan tengok dekat online tu, dekat Facebook ke, tolong share, bagi tahu dekat orang kampung. Jom tengok Nasi Lemak Kopi O, kita ada macam-macam topik yang kita bicarakan. Okey, tadi kita dah macam gembira-gembira sikit kan, kita happy-happy tengok kreativiti, tapi dalam masa sama kita gembira dalam kehidupan kita, jangan kita pernah lupakan Gaza. Jadi kita nak bawakan topik ini gitu, bersama dengan NGO Muslim Care Global MCG. Jadi kita bersama dengan pengurusi je sendiri, Haji Zakaria bin Abdul Latif. Assalamualaikum Haji Zack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Orang lama kan, panggil Haji Zack je kan, Haji Zakaria. Terima kasih bersama dengan Nasi Lemak Kopi O. Jadi mungkin boleh kongsikan sikit tentang Muslim Care Global ni. Dia punya kita kata apa, selalu bantu bukan saja dalam Malaysia tapi juga luar negara. Silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat saya. Ya. Ustaz Fakrul apa ni. So alhamdulillah saya mengucap terima kasihlah kerana dapat kesempatan untuk share tentang MCG ni. MCG ni untuk makluman adalah sebuah NGO yang berdaftar di bawah ROS ataupun Pertubuhan Pertubuhan pendaftar Pertubuhan Malaysia. Jadi atas nama Muslim Care Global atau dalam bahasa Malaysianya Pertubuhan Pencinta Muslim Sedunia. Alright. Jadi kami punya misi utama kami adalah meneruskan apa yang disandarkan yang diusulkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang bermaksud sampaikan olehmu walau satu ayat dariku, kan, maknanya yang ini menjadi pegangan ataupun cetusan kepada trust kepada perjuangan ataupun gerak kerja kami. Jadi di bawah sandaran inilah kami beri tumpuan kepada 5 objektif, iaitu dakwah, pendidikan, kemanusiaan, kebajikan dan juga pembangunan. Jadi atas itu untuk untuk pengetahuan awal. Bukan saja dalam Malaysia kan, di luar pun berapa negara. So di segi gerak kerja kami atas asas pilar ataupun objektif 5 ni, kami alhamdulillah sekarang ni dah sampai kepada 40 buah negara selain pada negara kita Malaysia. Dan Malaysia menjadi salah satu gerak kerja utama kami sebenarnya. Dan sepanjang tahun penuh dengan aktiviti di dalam negara untuk menyantuni asnaf, anak yatim, kelandangan kan. Tadi Haji ada sebut bantuan tu sampai bukan saja Malaysia ni di saat krisis dan sebagainya, musibah, bencana, tapi juga sampai ke 40 negara Ya, 40 negara. So mungkin boleh Haji jelaskan sikit macam pendekatan macam mana yang MCG bawa? Okey. Kalau dari segi kita tengok daripada kami cakap tadi, kita nak sampaikan apa yang Nabi suruh sampaikan tu. Jadi melalui 4 pilar ni kami melihat bahawa penumpuan kami terhadap masjid, pembangunan masjid tu merupakan salah satu daripada pusat ataupun one stop center yang boleh melaksanakan 5 event ni. Semua ada kat situ kan? Jadi sebab maaf cakap nanti untuk cakap agak peribadi sikit, sebab saya terlibat dengan projek Menara Kembar Petronas kan dulu, bukan saya buat seorang, tapi dalam tim tu, dan terlibat untuk taman dan juga masjid. Dan alhamdulillah diamanahkan secara sukarela sebagai AJK kepada masjid KLCC. Jadi masjid tu manfaat dia banyak. Selain daripada tempat ibadat, tapi dia dapat membangunkan banyak aktiviti kan, pendidikan, apa semua yang cakap 5 tadi. Jadi di sini kami cuba nak bangunkan sebanyak yang boleh masjid dan nak tunjukkan bahawa masjid tu peranan dia bukan tempat ibadat saja, tapi boleh membantu banyak aspek kan, membangunkan ekonomi rumah, menyatukan rumah kan, menganjurkan aktiviti pendidikan kan, selain daripada akan menyebarkan kebajikan dan bantuan kemanusiaan di tempat-tempat yang terpilih itulah. Baik. Alhamdulillah, so dia one stop center, semua ada kat situ. Jadi sangat terbaiklah sebab tu dia akan sampai. Dan salah satunya antara yang MCG pilih adalah Gaza sebagai lokasi projek Bandar Kediaman Hijau Bersepadu kan. Jadi mungkin boleh Haji cerita sikit tentang projek ini dan kenapa Gaza menjadi pemilihan. Ya. Okey, untuk makluman Ustaz Fakrul, kami sebenarnya masjid tu, pembangunan masjid ni sebenarnya salah satu perjuangan kami untuk ketengahkan isu Palestin di merata dunia. Sebab imej yang kami desainkan kan, di atas masjid tu kita cuba reflectkan design Dome of Rock ataupun masjid kubah batu di Baitul Maqdis. Jadi kalau kita tengok design tempat kerja, alhamdulillah kami ada pengalaman di segi bidang architecture ni. Kami design ni semua kami buat dalam konteks dalam in-house, tak maknanya in-house. Dalam MCG sendiri yang producekan design ni. Jadi jadi disebab tu macam sekarang ni kita dalam proses nak bangunkan masjid di Taupo.
New Zealand, di Phnom Penh sedang berjalan, di Mindanao, di Comoros. Comoros ni sebuah pulau di atas Madagaskar, dan satu yang sekarang ni masjid di dalam Gaza ni tak dapat buat masjid macam tu. Tapi masjid ni sebenarnya balik ke tadi, peranan kami untuk menyatukan ummah. Jadi Gaza ni kenapa jadi pilihan? Sebab saya nak beritahu pendengar semua ataupun penonton semua, Gaza ni merupakan tembok terakhir umat Islam untuk membebaskan bumi Palestin. Jadi yang ni kita kena bagi bantu Gaza ni. Bayangkan sahabat-sahabat kita di sana, saudara-saudara kita di sana, yang berjuang kan selama 700 hari lebih kan untuk mempertahankan bumi Gaza tu. Sebab kenapa dia perlu pertahankan? Sebab sekiranya Gaza ni terkeluar daripada peta ataupun dan jadi negara tu menjadikan negara Yahudi Lanatullah, jadi maknanya orang Islam dah tak ada tempat untuk berjuang untuk membebaskan bumi Palestin. Jadi kita bina taman ni ataupun kita panggil tadi Integrated Green City Gaza, atau dalam bahasa Malaysianya bandar hijau bersepadu, untuk memberi kemudahan kepada saudara kita untuk bangun. Kan, dan menunjukkan bahawa kita ada kekuatan lagi walaupun diserang sampai 700 hari lebih kan. Jadi ini kena bantu kata. Baik, insya-Allah. Jadi bagaimana para penonton kita nak bersama-sama dalam usaha ini bersama MCG untuk nak merealisasikan, silakan. Ya. Dalam konteks ni kami berharap sangat para sahabat-sahabat di luar sana kan, terus kata orang bersama-sama, jangan lupa pada Gaza ni kan. Terus kita perlu bantu. Kita bantu tempat lain, terutama di dalam negara, tapi jangan lupa kan, terus sekurang-kurangnya doa. Jadi kami MCG mengajak sama-sama kita mulakan package, maknanya dengan satu lot sebagai 100 unit untuk satu lot, untuk membantu membangunkan masjid. Masjid ni harga dia lebih kurang dalam 300,000, dan juga untuk masjid yang dibuat secara light structure, dan masa sama kita buat rumah menggunakan shelter. Kan, shelter yang harga dia dalam 35,000 ke 45,000 untuk 2 bilik dan 3 bilik. Jadi ini satu benda yang patut disupport kan, supaya saudara-saudara kita dapat keselesaan untuk bangun balik kan, untuk teruskan perjuangan membebaskan bumi Palestin. Jadi ayuh kita jadikan projek masjid dan shelter ni sebagai salah satu saham akhirat dalam kita nak bantu saudara kita di Gaza untuk bangun semula. Anda boleh scan QR di kaca TV dan untuk sama-sama dengan MCG K4 Ummah untuk mereka merealisasikan projek ini, insya-Allah. Kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Haji Zakaria bin Abdul Latif, pengurusi Muslim Care Global. Terima kasih banyak Haji Zak. InsyaAllah kami doakan sukses semua, insyaAllah. Okey, baik. Jangan kita pernah lupakan Gaza. Kita nak teruskan nanti berbicara tentang topik ini, tapi kita nak berehat seketika untuk kita nak berikan laluan kepada topik Tahun Baharu menuju kebaikan. Apa kebaikan kita kena buat? Kita jumpa selepas ini.